seorang lelaki menemui sesuatu yang aneh semasa membaiki keretanya. Di dataran, seekor anjing gembala tiba-tiba menyalak tanpa sebab di udara. Mula-mula dia tak kisah, tetapi detik seterusnya, rakannya tergesa-gesa memintanya bersembunyi di belakang kereta. Siapa sangka Hiao Shuai akan menempelkan kepalanya untuk memeriksa. Tanpa diduga, makhluk yang tidak dikenali itu tiba-tiba melalui sensor haba, menemui jejak mereka. Kemudian dia cepat-cepat menyerang kereta di mana mereka berdua berada. Apabila makhluk yang tidak dikenali menghampiri, merasakan sesuatu yang buruk, dua orang itu tergesa-gesa bersembunyi di bawah kereta. Ini membolehkan mereka melarikan diri secara sempit dan sempit. Ternyata ini adalah makhluk asing yang tidak kelihatan. Sebarang kehidupan berasaskan karbon yang mereka sentuh, semuanya akan menjadi abu dalam sekelip mata. Kemudian mereka berdua cepat-cepat bergegas ke pusat memberi belah untuk bertemu dengan rakan-rakan mereka. Tetapi lambat laun mereka akan ditemui jika mereka berjalan seperti ini. Pada masa ini Hiao Shuai memberitahu semua orang, tadi ketika makhluk asing itu menghampiri kereta, peranti elektronik tersebut akan dihidupkan secara automatik. Di mana sahaja mereka lalu, semai banyak mentor lebih awal daripada masa alien boleh ditemui serta-merta. Melihat ini, semua orang tergesa-gesa mula mengambil tindakan. Tetapi pada masa ini, mentor lampu tiba-tiba menyala. Kemudian jauh di koridor gelap, mentor lampu yang padat itu tiba-tiba menyala. Pada masa mereka cuba melarikan diri, sudah terlambat.